jika sekolah-sekolah Cina ini memberikan waktu minum arak di luar waktu sekolah bagi majlis-majlis, macam mana tidak bersopan? Jika sekolah-sekolah Cina aja tidak bersopan, kenapa lebih ramai orang Melayu hantar anak-anak pergi ke sekolah Cina? Kita menghormati kalau betul itu suatu budaya ataupun memang tidak dilarang dalam ajaran agama yang lain selain daripada Islam. Persoalannya, mengapa buat di sekolah? Sedangkan boleh guna di hotel ataupun di dewan orang ramai. Sebab sekolah itu tempat mendidik. Jadi pandangan masyarakat apabila acara minum arak itu ada di sekolah, itu suatu perkara yang sangat tidak sopan. Sebab ia boleh menimbulkan berbagai persepsi. Dan pernah berlaku di suatu majlis di sekolah, ada berlaku pergaduhan kerana mabuk dan sebagainya. Kami tidak menghalang orang Terima kasih untuk minum arak. Terima Tapi kasih, mengapa tidak boleh dibuat di dewan orang saya sudah ramai terangkan. Ataupun di hotel Paripunta, ataupun saya di tempat yang lain yang bukan di sekolah. Paripunta, duduk. Paripunta, sudah. Paripunta, saya tadi telah terangkan. Bukan semua kampung-kampung ada hotel yang mewah. Banyak kampung-kampung hanya ada satu dewan, iaitu Dewan Sekolah Cina. Dan mereka membuat dan mengadakan majlis di luar waktu sekolah. Dan saya tanya balik Paripunta, jika sekolah-sekolah Cina ini memberikan waktu minum arak di luar waktu sekolah bagi majlis-majlis, macam mana tidak bersopan? Jika sekolah-sekolah Cina aja tidak bersopan, kenapa lebih ramai orang Melayu hantar anak-anak pergi ke sekolah Cina? Itu cerita lain. Sila jawab Paripunta. Saya tanya balik kamu, sila jawab. Okey.